Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Ammar bin Omar dan saya merupakan murid tahun 5 Al-Farabi di Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil. Untuk sayembara ini, saya telah memilih sebuah bahan bacaan yang sangat menarik untuk dikongsikan bersama. Tajuk bahan bacaan saya ialah Venus dan Buku Ajaib. Bahan ini merupakan sebuah novel. Ia telah ditulis oleh Iqbal Rafiuddin. Penerbit buku ini ialah Kadokawa Gempak Stars SDN. Watak utama dalam bahan ini ialah Venus. Cerita ini mengisahkan tentang seorang budak yang bernama Venus. Venus terjumpa buku yang sangat kecil, bahawa ia tidak tahu buku itu ajaib. Venus tertulis yang ia mahu. Ia tidak sangka buku yang ia tulis muncul di hadapan matanya. Murid dan guru berasa hairan. Venus menjadi budak yang sangat pandai. Venus tulis yang cikgu tiada lagi di dunia. Dunia semakin lama semakin menjadi berperang. Akhir sekali Venus berasa menyesal dan dia tidak mahu menulis lagi. Antara nilai murni yang saya dapat pelajari daripada bahan ini ialah kita perlulah berusaha. Saya memilih bahan bacaan ini kerana ia banyak pengajaran dan jangan jadi budak yang nakal. Secara keseluruhannya, bahan ini memberi pengajaran yang penting kepada saya, iaitu jangan terpedayakan orang yang lebih tua. Saya suka membaca kerana ia seronok dan kelakar. Disediakan oleh Muhammad Ammar bin Omar. Sekian, terima kasih.